Budi bersama dengan Intan Lediana, salah seorang pelakon untuk filem Adnan Sempit 3. Apa perbezaan watak untuk filem yang ketiga ni? Okey, dia tak ada perbezaan sangat. Cuma perkembangan watak Nadia itu sendirilah. Daripada Adnan Sempit 1, dia ada sikit sifat kebudak-budakan kan, dan Adnan Sempit kedua, dia ada sedikit matang sebab dia nak berumah tangga, dan Adnan Sempit 3, dia adalah lebih matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga dia, di mana ada masalah-masalah yang dia terpaksa hadapi. Sepanjang penggambaran, pastinya ada cabaran, mungkin ada sedikit kesusahan untuk filem ini berbanding episod yang pertama dan yang kedua? Ada, of course ada, sebab dalam Adnan Sempit 3 ni, kalau tengok poster, nampak perut saya besar, bermakna saya mengandung lah tu kan. Jadi lebih kurang 80% saya terpaksa membawa perut yang besar itu sepanjang cerita ini, dan saya terpaksa membiasakan diri saya walaupun orang tengah rest ke apa semua tengah makan, saya pakai je perut tu sebab nak biasakan diri nampak macam wanita mengandung kan, sebab walaupun perut tu besar. Dan satu lagi cabaran dia di mana saya terpaksa membuat action sendiri di atas motor memakai perut yang besar tu. Antara scene yang kelakar, mungkin orang akan gelak dalam pawagam sure punya. Banyak. Nak name one memang susah lah. Sebab bagi saya, sebab saya tengok sendiri pun saya banyak gelak kan. Jadi saya tak boleh pick even one. Sebab memang kebanyakannya adalah kelakar. Filem ini ditayangkan pada musim perayaan. Pastinya Intan Lediana sendiri tidak risau dengan kutipan, betul tak? Itulah salah satu attraction dia daripada dia punya penayangan dia pada hari raya. Jadi saya harap semua orang boleh datang tonton ya kan. Orang of course cuti bersama family. Jadi kalau tak ada apa-apa nak buat, dah penat-penat pergi beraya rumah saudara mara tu, bolehlah pergi tengok wayang. Hai, saya Intan Lediana. Jangan lupa untuk saksikan Adnan Sempit 3 di pawagam berdekatan dengan anda pada Aidilfitri tahun ni, 8/8/2013.